Vivo V50 kali ni lagi padu. Hai guys, buat kembali lagi. Akhirnya Vivo V50, smartphone yang paling dinantikan oleh kaki gambar potret, dah masuk ke pasaran Malaysia. Yang aku rasa smartphone kali ni lagi padu daripada version sebelum ni. Jadi apa yang best pada Vivo V50 ni? Jom aku unboxing. So guys, ini dia packaging pada Vivo V50. So stay dengan Ziz, dan aku suka dia punya effort dekat kotak ni yang Vivo panggil sebagai Aurora Light. Tu dia punya, kau boleh nampak lah dia punya signature pada telefon ni. Dan tambahan ni dia datang dengan AI dekat bawah ni. Nampak tak dia tulis come with AI. Yang aku dapat ni ialah spek 12GB RAM dan storage 256GB. Yang warna hitam. Okey, yang ni ialah warna hitam. Jom aku buka. So kita buka kotak dia, kita tengok sikit dia punya design kali ni. Kita buka. Oh, ni yang best ni. Senang je kau nak tarik. So bila buka, first kali presentation dia, kau akan dapat dia punya smartphone. Ni dia punya design pada smartphone. Whoosh. Lain lah, berbeza kali ni. So kita letak kat tepi dulu. Kita tengok apa lagi yang Vivo bagi. Korang akan dapat dia punya casing warna hitam. Tengok sikit. Oh, okey, nampak tak? Ini punya casing dia kali warna hitam, design by Vivo. Oh, best lah dia punya material dia ni. Dan dia gunakan jenis warna mid. Ini nampak hitam. Nice. Kita letak tepi dulu. Next, korang akan dapat macam biasa dia punya guideline dan warranty card. Lepas tu datang sekali dengan adapter. Ini dia adapter besar gedabak ni. Kau nampak? Yang ni support sehingga 44 watt. Maksimum dia 44 watt. Aku sukalah ya 0.3 point macam ni berbanding 2 point. Aku tak pasti yang ni fast charging atau tak, sebab macam aku cakap pada video sebelum ni, kalau fast charging biasanya dia akan ada dekat sini ialah warna orange. Tapi yang ni tak ada. Tapi stay support fast charging aku rasa yang ni. Kau juga akan dapat dia punya kabel type C. Dia punya kabel pun kat sini, kalau boleh nampak dia ketebalan kabel dia ni. Punya quality pada Vivo ni. Ni aku sukalah. Ni kat bawah ni dia punya SIM. Punya injector SIM. Ya, itu dia yang kau akan dapat dalam kotak. Aku simpan dulu. Ini dia kita punya hero hari ni, Vivo V50. Kita buka ni, dia punya seal kat tepi ni. Dia ada dua cara, kalau boleh buka dekat sini ataupun korang boleh tarik terus dekat sini ni. Tulis kat open ni. Aku buka macam ni je lah. Tengok dia punya design pada bang kamera ni memang outstanding lah bagi aku. Dekat belakang ni dia gunakan material yang jenis matte, tak ada corak, tak ada design apa. Walau aku dapat ni warna hitam, tapi dia punya colour di mata aku more to grey lah. Kalau boleh nampak, dia tak terlalu hitam macam box ni. Dia more to grey. Ni punya Aurora Light yang aku cakap tadi. Punya design kamera ni memang besar lah. Kau akan dapat dua lens dekat sini dalam satu ni. Dan dia punya dekat tepi ni dia macam quite curve kat tepi ni. Tengok ni. Dan dekat tepi ni jenis yang berkilat, dia punya frame kat tepi ni. Nampak tak? Okey, macam biasa kat tepi ni dia punya button on dan button off serta volume button. Lepas tu dekat tepi ni kosong, dan kat belakang ni macam aku cakap, yang belakang ni dia punya SIM. Kalau yang jenis pada 3 level biasanya dia akan letak kat tepi. Yang ni dekat belakang. Dan korang akan dapat dia punya ni charging port. Kalau nampak dia punya ketebalan pada smartphone ni memang nipis lah. Nak hampir sama saiz dengan charging port ni. Jom aku on jap.
So guys, ini dia Vivo V50. Kau tengok. Dia punya bila aku on, kau boleh nampak dia punya screen pada bezel pada screen ni memang nipis lah. Tengok. Dia punya nipis dia tu dekat dengan body aku rasa 98%. Dan dia punya screen boleh nampak dia punya kelancaran screen. Kita tengok sikit, aku baru je on ni. Kita tengok dia punya spek sikit. Okey, yang ni dia dikuasakan oleh Snapdragon 7 Gen 3, 12GB RAM, korang boleh add lagi 12GB RAM, dan yang aku cakap tadi storage 256GB. Lepas tu kita tengok dia punya refresh rate. Kau boleh setting kat refresh rate ni, kau boleh dapat sehingga 120Hz. Ataupun korang nak guna jenis smart atau bergantung penggunaan. Contoh kalau korang just nak main WhatsApp, dia akan tukar kepada 60. Kalau korang main yang jenis macam gaming yang perlukan grafik tinggi, dia akan change to 120Hz. So kita punya main killer kita ialah dia punya kamera. Dia punya kamera ni. Jadi kita tengok dia punya kamera yang portrait ni biasanya kau boleh nampak dia ada lens 23mm, 35mm, 50mm. Jadi kita test ni dia punya aura light. Yang ni pun stay korang boleh setting dia punya kecerahan pada lampu ni. Macam aku setting ni. Dan dia punya warna, kalau korang nak more bit warm, korang boleh ke arah ni, macam merah orange sikit. Atau nak lebih kepada cool, korang boleh tukar ke warna yang putih macam ni. Ni antara nice lah. Ni memang sangat membantu kalau korang shoot dalam keadaan low light. Memang best lah. Bila lagi keadaan malam lah, dia ada night, ni punya foto, korang boleh zoom dan boleh dapat digital zoom sehingga 20 kali yang aku ni. Lepas tu ada micro movie. Ya ada micro movie. Jadi macam tu. So apa pendapat korang tentang Vivo V50? Aku akan buat lagi beberapa siri video tentang Vivo V50 ni, dia punya kelebihan, fully review dekat kita punya channel Factory Mobile. Kalau korang berminat nak dapatkan dan jadi pengguna pertama menggunakan Vivo V50 ni, beli sekarang di FM Mall. Aku dah sediakan link dekat bawah. Jadi kita jumpa next video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe kita punya channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.